Sebelum awak dapat kereta yang awak booking tu, contoh awak booking kereta Pro 2, ini yang perlu awak tahu iaitu pemilihan nombor plate. Bila dah booking kereta tu, SA akan tanya awak sama ada awak nak nombor running ataupun nak beli nombor plate sendiri, nombor plate pilihan. Mana satu pilihan awak? Dia ada dua kategori iaitu running, nombor running atau nombor plate pilihan. Kalau nombor running dia terbahagi kepada beberapa belas lah kat sini. Contohnya Johor, Kedah, Langkawi, Kelantan, Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu. Kalau Putrajaya ni dia special, dia kena beli sendiri. Dia special dekat sini. Kalau yang lain adalah nombor running. Okay, contohnya awak pilih nombor running. Contohlah kan, awak dah booking kereta Pro 2 ni. Kak Fira, saya nak pilih nombor plate D kat depan. D kat depan maknanya Kelantan. So yang ni nombor plate awak. Huruf kat depan ni je awak boleh pilih. D kat depan ni je. Yang lain diberi secara random. Contoh lain kita bagi. Kak Fira, saya nak plate huruf J lah kat depan. So nombor plate awak adalah Johor. Ni je awak boleh pilih huruf J kat depan ni. Yang lain, yang kat belakang tu dia beri secara random. Okay, huruf kat belakang ni dia ikut turutan terkini lah. Yang kat belakang ni pun ikut turutan terkini. Contoh awak request nak pilih plate Kedah. So ni nombor plate awak lah. K kat depan. KGC. Kalau yang terkini KGC. KGC. Kalau Johor yang terkini JYK. Kalau Kelantan yang terkini DFK. Kuala Lumpur. Contoh ramai yang pilih plate Kuala Lumpur. Huruf V kat depan ni awak akan dapat lah. Huruf V kat depan ni awak akan dapat. Yang lain diberi secara random sahaja. Yang ni nombor plate dekat Semenanjung. Yang ni semua nombor ni. Kalau awak pilih plate Terengganu, huruf kat depan adalah T. T ni diberi kat depan. Yang lain nombor-nombor belakang tu diberi secara random. Ni untuk Semenanjung. Semua ni untuk Semenanjung. Awak boleh pilih nombor running. Kecuali yang ni untuk Putrajaya. Awak kena beli sendiri lah. Nanti dia buka. Macam mana pula kalau situasi contohnya awak orang Terengganu. Contoh tadi kan, awak orang Terengganu tapi awak nak pilih nombor plate Kuala Lumpur. Boleh ataupun tidak. Okay, contoh awak orang Perak nak pilih yang Kedah punya. Boleh ke tidak? Dia duduk negeri lain tapi nak pilih nombor plate negeri lain. Rupanya boleh sahaja. Okay, boleh pilih mana-mana negeri yang awak nak. Sama ada dekat Semenanjung ataupun Sabah Sarawak. Sabah Sarawak pun sama sahaja. Contohnya awak duduk Sabah tapi awak nak pilih nombor plate Semenanjung, boleh je. Tapi kalau awak duduk dekat Semenanjung, awak nak pilih sama ada Sabah Sarawak pun boleh saja pilih nombor running. Yang ni Fira tunjuk. Yang ni adalah plate Sabah. Okay, plate Sabah ni contoh awak kata nak nombor plate Sabah. Tapi nombor plate Sabah ni terbahagi kepada banyak. Contoh kalau negeri Semenanjung, contoh kalau Perak lah, kalau Perlis, kalau Selangor. Tapi untuk Sabah dan Sarawak ni dia banyak kategori, dia terbanyak kepada daerah dia. Okay, untuk Sabah ada Kota Kinabalu, Sandakan, Kudat, Tawau, Beaufort, Keningau, Lahad Datu dan Labuan. Untuk Sarawak ada Kuching, Sibu Miri, Sri Amal Serikit, Bintulu, Limbang, Kota Samarahan dan Kapit. Banyak untuk Sabah dan Sarawak. Kalau awak beli nombor plate Semenanjung, awak tak dapat apa-apa. Tapi kalau awak beli nombor plate Sabah dan Sarawak, awak akan dapat tambahan sebanyak RM140. Ni special daripada Pro 2 lah. Kalau awak pilih sama ada nombor plate Sabah ataupun Sarawak, sama ada nombor running atau awak pilih nombor plate sendiri, awak akan dapat sebanyak RM140. 140 ni awak boleh buat apa? Awak boleh pilih aksesori gear up. Awak boleh pilih aksesori gear up yang awak nak. Contohnya awak boleh pilih kapet ke, divisor ke. Kalau divisor dia mahal sikit, so kena tambah sikit lah daripada jumlah ni. Pilih kapet atau perfume ke. Awak boleh pilih awak nak apa dalam RM140 ni. Itu special kalau awak pilih plate Sabah ataupun Sarawak sahaja. Okay, kalau dekat Semenanjung ni tak dapat. Sabah, Sarawak ada beberapa panggil daerah dia. Boleh pilih. Tadi awak dah pilih nombor running kan? Dah pilih nombor running. Kalau awak nak beli nombor pilihan, contoh nombor pilihan nombor apa? Contoh nombor pilihan apa? Tarikh birthday, tarikh anniversary,
Ataupun awak nak sama dengan kenderaan awak yang lain, contoh kenderaan motor ke, kereta ke, awak nak sama. So awak boleh buat macam mana ni? Awak dah tak pilih nombor running tadi. Awak boleh pergi ke aplikasi My JPJ EBIT. Contoh awak nak beli nombor plate sempurna birthday awak. Contoh birthday awak ialah 19 hari bulan 12. So awak boleh pergi ke aplikasi My JPJ EBIT ataupun boleh search My Sikap untuk cari tarikh ni 1912 ni contoh. Ataupun anniversary awak. Contoh anniversary awak 14 hari bulan 10. Awak boleh pilih, awak boleh search 14 hari bulan 10 sempena anniversary awak. Contoh awak nak pilih nombor plate sama dengan kenderaan sedia ada awak. Contohlah kan 5066, cantik nombor ni. So awak boleh pergi ke My JPJ EBIT ataupun boleh search dekat My Sikap. Bergantung kepada awak. Kat situ bermula harga RM310 sahaja. Kalau nombor plate lagi cantik, ada ribu-ribu pun ada. Boleh pilih sahaja dekat situ. Bila awak dah booking kereta Pro 2 tu, awak diberi dua pilihan sama ada awak nak pilih nombor running ataupun nombor plate pilihan sendiri. Dia bergantung kepada awak sama ada nak nombor running. Ni semua adalah nombor running. Okay, ataupun awak nak beli nombor plate pilihan, boleh pergi kat tadilah aplikasi My JPJ EBIT ataupun boleh search My Sikap. Kat situ ada nombor plate pilihan. Okay, korang dapat sesuatu boleh komen dekat bawah. Nak tanya apa-apa lagi berkenaan kereta Pro 2 nak Fira terangkan, boleh je terus komen dekat bawah atau boleh ke bio Fira, Fira akan bantu. Sekorang mana satu pilihan korang? Cuba komen dekat bawah. Korang dah booking kereta Pro 2 ataupun belum? Yang dah beli kereta tu, boleh komen tak awak pilih nombor plate negeri mana? Sama ada awak pilih nombor running ataupun nombor plate pilihan sendiri. Mana lagi berbaloi? Cuba komen dekat bawah.